isim inna dan khabar inna. Baik. Ni sebagai pelengkap pada inna. Manakala ada inna, mesti cari khabar inna dan isim inna dan khabar inna. Kalau kita tak jumpa cari isim inna khabar inna, mana kita tak faham tepat mana ni. Jadi inna ni kadang dia nak pada isim inna, nak khabar inna. Jadi perkataan satu innakum. Okey. So inna tu kata inna ni sukumnya lah isim inna. Mana khabar inna? Khabar inna lah yang menceritakan lah, dia faham ayat tu. Khabar berita cerita kan. So inilah zalamtum anfusakum. Dia bukan boleh dipanjang. Zalamtum anfusakum bittikhadhi kumul ijla. Itu dia. Ni khabar inna. Banyak. Sesungguhnya kamu apa dia? Kamu menzalimi diri sendiri dengan menjadikan anak lu sebagai Tuhan. Tu khabar inna. Cerita dia. Cerita kepada kamu tu. Jadi sini ni kita panggil khabar inna. Dia berakhir inna tu mana? Dia? Hujung khabar dia tu mana? Hujung khabar cerita tahu cerita lah. Ayolah kita nak. Nah, kalau kita kata kamu mau zalim diri sendiri, tak habis cerita. Tak habis cerita. Bittikhadikumul ajl, dengan sebab kamu ambil anak lembu sebagai Tuhan. Warna apa? Habis cerita. Situ. Kalau kita utus situ, ada orang tanya, lalu negeri orang mana dah? Gana? Kita utus sejak tu lah. Pusat kat tu butik kan ni? Mana ada orang tanya lagi lah. Kalau butik tekan ni, dari segi keadaan ni, tak tepat lah. Tak sempurna. Tergantung.